Seorang pekerja kebun dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Batu Pahat Johor atas tuduhan membunuh kenalan wanita yang juga ibu 3 anak dengan petrol di Sri Gading minggu lalu. Tertuduh Muhammad Firdaus Bertahir, 29 tahun, mengangguk faham sebaik pertuduhan dibaca jurubahasa di hadapan Magistrate Arun Novaldas. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa membunuh Syarah Nurul Masturah Abdullah, 31 tahun, di sebuah rumah di Kampung Baru, Sri Gading, kira-kira jam 5 petang 8 Mac lalu. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan yang membawa hukuman mati atau pemenjaraan sehingga 40 tahun dan sebatan tidak kurang 12 kali jika tidak dikenakan hukuman mati. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Sharifah Natasha Said Ahmad manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Tiada jaminan ditawarkan kepada tertuduh. Mahkamah menetapkan 24 April depan untuk sebutan semula kes bagi laporan forensik.